Eh, kita kurang kan makan nasi goreng. Wah, aku rasa macam kurang lah. Macam nak something tu. Apa dia? Kenapa? Pada. Aku Enggak ni ni. suka tak? Enggak. Jom. Dah. Weh, cepat sikit weh. Sabar. Tak tahan dah ni. Ya, aku ambil balik. Okey. Cepat sikit weh, tak tahan ni. Aku nak sangat ni. Baik ni. Weh, baik tu. Jadi. Layan kan? Sedaan. Tu lah layan kan? Pandai cek barang kan? Tu. Ni akan bagi tervelu ni. Go. Bang. Dah pilih saja dengan seruput bang. Dia main saput tu. Tengok. Oi, rasa ukok kan? Sok. Mana dia? Apa tak payah sok-sok kau? Aku dah nampak apa rasa ukok kan? Apa dah ada? Tak ada lah. Tak risau. Apa bawa kelas sekarang? Tak ada. Bawa kelas sekarang? Ish. Rasa ukok kan? Kau tahu lah kat sini tadi rasa ukok? Kan? Macam ni? Apa dah jaga di bawah? Ini rumah saudara Rasa Ukok. Sedap bang. Ada tindakan kat atas. Bang, saya tak tahan bang. Bang, jangan. Kau belum buat. Sama bang. Sekarang aku ampas ukok ni. Orang dua ikut aku. Sini. Buat jauh kan ni. Jom. Oh, duduk ni. Sedap kan ni? Sedap. Boleh kau biasa. Tak tikam. Aku dah tak tahan ni. Kau orang bucin. Kau tak apa tu. Aku dah beli untuk kau lah. Aku dah belanja kau. Kalau tu kan apa? Jom turun. Masuk jago. One eternity later. Tak. Sekejap penunjuk ni aku rasa macam tak penat kot trainer. Suka aku rasa macam baru lah. Pula. Buat tu tengok kerja ni kacau pelik. Tolong aku sakit sangat ni. Aku sakit kat ni. Tolong lah. Dia nak buat apa ni? Tak kena jumpa film ke? Mungkin. Okey, jom lah. Pertama, mudah berasa letih apabila melakukan aktiviti ringan. Dua, nafas pendek atau semput. Tiga, dada rasa ketat. Okay guys, so terdapat pelbagai kesan merokok terhadap paru-paru. Asap rokok ni, dia mengandungi bahan toksik seperti tar, nikotin dan juga karbon monoksida yang dapat menjejaskan atau merosakkan paru-paru secara serius. Okay, antara kesan merokok ialah kanser paru-paru. Sel paru-paru rosak dan menjadi tak normal. Yang kedua ialah penyakit COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Paru-paru menjadi sempit dan sukar bernafas. Dan yang ketiga ialah bronkitis kronik, batuk kahak berpanjangan dan sukar sembuh. Dan yang keempat ialah emphysema, alveoli kantung udara rosak, kurang oksigen masuk ke dalam darah. Okay, yang kelima ialah
stamina berkurang, cepat penat dan kurang tenaga kerana oksigen berkurang. Dan yang keenam ialah jangkitan mudah berlaku. Sistem imunisasi menjadi lemah dan mudah dijangkiti kuman. Okey, so kita akan belajar cara-cara untuk berhenti merokok. So yang first, itu cara fizikal. Cara fizikal ni elakkan berada di tempat-tempat orang yang merokok dan juga kawan yang merokok. Lepas tu yang kedua, cara sokongan. Kita perlu cari kaunseling ataupun cikgu untuk membimbing kita jauhi daripada rokok. Lepas tu yang ketiga, kawalan keinginan. So kita kena sibukkan diri kita dengan aktiviti bersukan ataupun aktiviti yang sihat lah untuk kita. Lepas tu akhir sekali, bantuan perubatan. So kalau perlu gunakan nikotin atau ubat berhenti merokok, boleh digunakan. Tapi jika doktor tidak sarankan, jangan gunakan. Okey? So itu saja. Okey, seterusnya kita pergi kepada kebaikan berhenti merokok. Yang pertama adalah paru-paru akan lebih sihat, nafas lebih lega, stamina akan meningkat dan risiko kanser berkurang. Selain itu, jantung akan lebih sihat dan wang akan lebih jimat, hidup lebih berkualiti. Okey, itu saja.